Hai, Assalamualaikum geng. Okey, hari ni Wan ada benda yang Wan nak share dekat korang semua. Okey. Apa yang kau nampak? 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 Uish, mana? Ni. Cunnya wiring ni. Memang cun. Semua pakai trikor kan. Walau weh. Tugas Wan memang main pasang lampu ya. Tak buat wiring apa pun dekat sini. Ada seorang member panggil, "Wan, hampir tolong aku Ustaz pasang lampu." Main-main tengok nah. Wiring semua pakai trikor. Macam ni lah kita nak wiring. Dia double safety mah. Dekat luar ada penebak lagi, dekat dalam pun ada penebak lagi. Dia ada 2 penebak. Walau weh. Macam tu kabel 1.5 okey, tak ada masalah. Sebab dia turun 1 point. Cuma kalau dia turun 1 point pun apa salahnya kalau dia pakai kabel 1.5 looping semua kan. Ni semua trikor kan, semua trikor. Ni untung banyak ini. Kalau ini macam baru tu trikor, kerja ini cukup mudah macam ni best tu. Boleh buat duit betul lah. Okey. Itu jawapan nak share. Dekat apa? Ni kali kedua ke kali ketiga yang Wan jumpa wiring menggunakan trikor. Sebelum ni Wan dah pernah buat video dah yang trikor putus atas shading tu. Okey, yang ni lebih baik sikit lah pada yang nu kan. Anu dia buh tengah-tengah shading, macam ni dia buh betul-betul lubang lampu. Kalau kabel trikor putus ke apa, kita boleh cari sini lah. Bagus sikit lah pada hak sana. Hak itu ni betul-betul shading. Nak cari pas cari. Macam ni pun kalau orang nak main maintenance pening juga Dia tak tahu kedudukan dekat mana kabel. Okey geng. Apa-apa pun wacau lo geng.